Dah habis pun solat tadi. Dah saya nak pergi. Mana pula slipper saya? Ni yang malas nak pergi ni. Balik slipper dah hilang. Hilang je baru dah. Aku baru je nak ubah. Kau je slipper orang lain. Ya, aku baru. Mana slipper saya? Tak, curi lah slipper orang lain. Alah, slipper saya pun dah hilang. RM70 pun nak curi. Ada ke satu slipper? Kau saja orang yang boleh jadi kaya. Ya. Mana slipper saya ni? Slipper tu memang kau nak curi. Slipper orang lain tak ada. Dah habis macam mana aku nak balik? Dah macam mana aku? Dah hujan ni. Macam mana aku nak balik? Pakcik, kau tahu tak kereta aku ni mahal? Penatlah aku kumpul duit. Amjai, sekarang ni kereta aku dah rosak balik. Kan rugi. So, siapa nak ganti balik kereta aku ni? Mestinya kau, pakcik. Kau ni tak ada lesen ke apa? Sorry lah, saya ada lesen. Tapi saya terlanggar. Esok aku nak kau ganti balik. Kau tak siap lah kau? Okey, besok saya gantikannya. Siap juga aku ganti kereta dia. Mesti dia bagi upang. Tengok dulu esok. Macam mana adik? Pakcik sudah ganti. Boleh tak macam ni? Ni baru bagus. Okey, sekarang ni kau bayar kat aku sekarang. Cepat sikit ya. Aku dah tak sabar ni. Lepas kau bayar, kau ganti yang lain-lain pula. Pakcik. Pakcik. Weh, kau nampak tak ke depan tu? Apa dia? Rumah gula-gula lah. Lah. Jom kita masuk. Wow. Tempat ni semua gula-gula. Wush, ikan gula-gula. Hidup tak dia ni? Woi budak, kau dah masuk dalam perangkap aku. Oi, kau malu aku Tak apalah. Sekarang korang makanlah coklat tu banyak-banyak. Nanti lepas korang nak makan, aku pula makan korang. Mana rumah aku? Dah habis weh. Tadi kan kau suruh kita makan apa-apa yang kita nak. Memanglah aku suruh makan. Tapi janganlah makan semua. Aku nak kena umpah budak lain juga. Kau tahu tak, nak buat rumah coklat ni mahal. Lah, dah besar pun nak nangis lagi. Siap kau. Nak buat apa ni? Mana aku tahu. Asyik kita buat benda sama. Makan, lawan. Makan, tidur. Makan, lawan. Makan, tidur. Hai macam tu kan. Itulah. Lama-lama lagi kita akan mati. Hari ni bawa tahu apa? Kita umur apa ni? Semoga kita umur 3 tahun ke? Wait. Kenapa dengan kau? Aku dah nak mati. Yeah. Dia mahu buang kau. Kejap weh. Kami kan salah. Kejap. Jangan sama. Saya ada perjumpaan dengan persatuan. Surat saman macam ini saya ada 8, termasuk yang ini wahai Dato. Sudah 9, tolonglah Dato. Tolonglah jangan sama. Bang, asal makan pasir ni bang? Nak bawa macam mana? Dah tak ada duit. Habis tu nak makan apa? Texas chicken pun tak boleh. Abang tahu tak? Saya dalam kedai makan sedap-sedap. Tapi abang makan pasir kat luar. Saya rasa berdosa bang. Berdosa. Ya, memang rasa berdosa dah pun. Baru boleh awak belanja saya makan? Oh, boleh bang. Ikut saya. Wah, serius lah? Okey, kita dah sampai. Mana makanannya? Tu? Apa benda tu? Tu pasir tu. Tak apa bang, pasir ni tak sama macam abang makan tadi. Ni pasir Afrika ni. Pasir ni bersih tau. Tak ada kucing, apa-apa pun tak ada. Hanya ada pasir je. Jadi abang boleh makan yang sandwich ataupun roti. Macam mana? Okey tak? Tu dia, pasukan Algeria tengah melawan pasukan Nigeria. Hampir lagi masuk ke dalam gol.
Apa tu? Alamak, aku dah lambat. Kena pergi kat stesen ni. Oi, tengok jalan kau. Sorry encik, tak sengaja. Ya apa-apa sajalah. Oi, nak tengok Ellie Riskin oh. Dah lama tak tengok oh. Dalam YouTube Adeline saja. Tapi tak tengok Ellie Riskin. Dah sampai. Jangan tutup pintu lagi. You suruh jangan tutup pintu ke? Tak apa. Saya takkan tutup pintu untuk you. Dalam hatiku. Dalam hati kau. Apa hal kau ni? Aku ada boyfriend dah. What the fuck? Nanti. Weh. Apa hal kau ni? Macam kalut aje. Bukan weh. Sebenarnya ada saji kat luar. Jom ikut aku. Ya ke ada saji? Mari tengok. Weh. Salji ya. Kan aku dah kata ada. Tengok. Kan saji tu ni Malaysia. Hari ni kita cuti sekolah kan? Kenapa? So, tak ada belajar. Tak ada kena bully. Jadi, hari ni free time untuk kita. Awak nak orang tu buat kat atas. Mana? Tu? Leganya. Apa pandang-pandang? Ada hutang? Korang main kumu aku Jaga elok tau. Best lah game ni. Kalau aku main member lagi best ni. Mak. Ya mak. Aduh, hari ni pula mak panggil. Kenapa mak? Ni mak nak minta tolong. Mak nak pergi kedai. Kamu jaga rumah dan lindungi kolam kita sebelum hujan. Boleh? Boleh. Selepas saya dah buat, saya dapat apa nanti? Ada lah. Mak belikan kamu coklat. Wish, coklat mak. Kenapa tak suruh itu sikit? Whatever. Okay, saya setuju mak. Dah. Bye-bye mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, sekarang ni aku kena lindungi kolam sebelum hujan. Macam buat. Sudah hujan. Hijau lah kolam tu. Sekejap, ambil kain. Hijau hujan dah pergi ke tepi lah. Tengok ni bro. Dia ingat kami tak pandai. Noob betul lah. Hujan. Belok kiri. Kenapa kalau masih hijau ni cepat yang balik. Weh, kau ada makanan tak? Aku lapar lah. Itulah kau. Tadi aku suruh makan kat rumah, aku tak nak. Sekarang aku dah kena pergi kedai. Kenapa weh? Tak apa lah. Jam ke depan. Macam mana ni weh? Aku dah lapar ni. Tak boleh tahan lapar ni. Tak apa. Aku cari jalan shortcut. Tu, ada ruang kosong kat situ. Kalau kita lalu situ, nanti kena saman kan? Weh. Tak boleh dah weh. Alah, kau takut sangat lah. Tak apa, biar aku buat. Polis. Aku dah kata dah. Macam mana ni weh? Nak kau tanggung sendiri. Aku tahu. Weh, apa kata kita menari? Menari? Boleh ke? Boleh. Dah, pasal lagu DJ dia. Okay. Apa hal lambat sangat ni? Entahlah bos. Mungkin dia orang buat sesuatu buat. Yang mesti dia orang nak keluar ke pistol ni. Jom kita check dia orang.
Oi, habislah kita nanti. Bulan puasa bulan esok ni. Alamak. Nanti kena tangkap dari bulan 1 sampai 30. Aduh, habislah kita. Okey, jom cepat. Senang juga hari ni. Tak ada syaitan. Tak ada siapa boleh kacau aku. Boleh lah. Siapa cakap tu? Aku dah. Syaitan. Kau sepatutnya kat penjara. Kenapa kau dekat sini? Sebab kita orang escape. Lepas tu kita orang Ya Allah, tolonglah hilangkan syaitan ni dari saya. Kalau tak, syaitan ni kacau saya sampai bila-bila. Sekarang saya permintaan syaitan semua dihapuskan sampai bila-bila. Takkan hidup balik. Ayah nak tu. Boleh. Ayah nak ni. Ambil lah. Ayah nak Kinder Joy. Mahal tu.